memang setiap rutin saya setiap bulan Sabtu atau Ahad saya akan tunggu live PSN cabutan. So bila tak ada nama kan, so macam biasalah kita macam exit live. Tak lama lepas tu ada orang PM kat Facebook, "Assalamualaikum, puan ke ni?" Terkejut lah sebab background belakang tu kita familiar, baru je tengok tadi hijau biru tu kan. So ni nama aku ni, ya Allah betul ke ni, menggigil tangan. So happy tapi memang terkejut. So saya terus call isteri saya lah bermula sekali untuk bagi tahu news ni kan. So dia kata, abang ni biar betul, jangan bergurau macam ni kan. Dia kata betul. Sekejap lagi saya share link kan. So lepas share link tu dia pun call balik, betul lah rezeki ni alhamdulillah macam tu lah. So happy lah, memang happy. First time saya dengar SSP ni masa tu dalam 2015 macam tu lah. Saya tengok live TV3 masa tu, umur 14-15 dah dapat hadiah Myvi, dah dapat Azia masa tu. Lepas tu umum jutawan pun so dia jadi satu inspirasi kepada saya lah. So masa tu hari Ahad, so keesokan harinya hari Isnin tu saya tu pergi buka SSP serendah RM50. Saya rasa RM50 masih ada lagi dalam simpanan, saya tak tahu sajalah. Zaman belajar saya dah mula involve dengan side hustle untuk buat bisnes kan. Macam-macam bisnes saya dah try, tapi di bisnes tu dia memang memenatkan. Biasalah kalau kita kerja sale kan 1-2 pagi tu masih lagi atas highway. Saya grad LLB, so saya pernah jadi lawyer. So bila dah jadi lawyer, nature of work tu memerlukan komitmen yang tinggi, jadi kita dah tak sempat untuk buat side hustle. Jadi saya pilih salah satu cara untuk angan-angan jutawan tu melalui PSN SSP lah. So sebab tu saya keep on consistent menyimpan. Ada kita dah bagikan portion lah, sebahagian besar untuk selesaikan hutang lah. Sebab ada pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan dan sebagainya. Selesaikan dulu apa yang patut, selebihnya tu simpanan untuk anak-anak. Yang belum menyimpan boleh mulakan simpanan dengan SSP serendah RM10 untuk satu sijil. Dan kalau ada angan-angan nak jadi jutawan, keep on menyimpan, especially yang dah menyimpan, teruskan usaha, jangan give up. InsyaAllah setiap orang ada peluang untuk jadi jutawan. Saya dah menyimpan dan menang dengan PSN SSP. Anda bila lagi?